Hmm, haiwan apa yang hidup dalam udara? Apa punya soalan ni? Cikgu, boleh tak cikgu pergi kat meja orang lain? Asal meja saya juga cikgu nak datang nak intai soalan Kalau macam tu bagi tahu jawapan. Pergi kat meja lain. Okey, sabar. Tak boleh relax Cikgu tahu kan saya boleh nampak cikgu pandang saya. Apa? Saya tak pandang pun. Cikgu, boleh tak cikgu stop pandang kat dia, meja dia? Bagi dia jawab exam senyap-senyap. Kesianlah kat dia. Apa saya buat? Saya pandang je, tak buat apa-apa pun. Aduh, kecoh Padamu